pengetahuan semua, sebenarnya Maulidul Rasul ni kita rancang lama, tetapi kebiasaannya di peringkat kampung-kampung, mukim dan daerah, mereka adakan dalam seminggu dalam radius itu. Tetapi kita sambutan ni kita boleh adakan pada bila-bila masa, menunjukkan kita punya kecintaan kepada Rasulullah. Jadi sebenarnya tidak menjadi, orang kata, satu isu besar sangat bila kita nak adakan majlis. Yang paling penting adalah kita tengok pada hari ini, bila saya buka aja sehari penyertaan lebih daripada 20 yang nak hadir untuk meraihkan sambutan sempena Maulidul Rasul. Jadi itu di antara yang kita buat di Manong, dan insya-Allah kita akan ada juga buat di sebelah Jandan mengikut kata yang bahagia itu. Selain daripada itu, selawat. Kita ada dia selawat dan juga mahaban. Dia bukan nasyid, selawat dan juga mahaban. Dan selain daripada itu, kita ada pawai, kita ada perpustakaan yang kita bawa, kita ada farmasi yang kita bawa juga untuk pemeriksaan kesihatan, dan juga komponen yang lain kita gabungkan di dalam satu program. Jadi nampak lagi lebih meriah lah pada hari ini. Cuma itulah, hari ini kita tak dapat menyaksikan Al-Quran yang 400-500 tahun. Saya janji saya akan bawa sendiri dengan tangan saya sendiri. 13 itu pun terpaksa dihadkan kerana kita bajet untuk habis pada pukul 1 tengah hari. Hadiah yang kita akan sampaikan, hadiah pertama adalah 800, 700, 600, dan semua penyataan kita bagi 200 untuk kehadiran mereka. 200, maknanya dia menang kalah ke, dia tak dapat 200. Dan on top of that, kita bagi juga 1000 untuk mereka beli pakaian. Datuk bagi 5 pasukan untuk dia di sebelah Jandan, dan saya bagi 8 untuk saya di sebelah sini. Jadi lagi semangat dia orang datang bila kita umumkan kita berikan 1000 seorang, 1001 pasukan untuk setiap pasukan yang hadir pada hari ini. Di Manong ini, di antara yang aktif adalah pawai. Kita tengok apa saja program sentiasa penuh. Jadi sebenarnya Malaysia ni dah ke arah negara menua. Jadi orang tua banyak, ramai. Jadi apa saja program biasanya pawai buat, ramai. Jadi dia orang ada pameran dan sebagainya pada hari ini. Dan juga sajalah saya nak sambung, pawai ni dia ada satu pokok besar, insya-Allah kita tebang Datuk, guna buat gotong royong. Pasal dah bertahun-tahun pokok tu dirisau untuk tumbang. Baru ni kelulusan yang kita dapat dah lulus, cuma kena tengah tunggu surat untuk sampai. Lepas tu kita laksanakan. Ada satu pokok besar yang dirisau akan tumbang pada bila-bila masa berdekatan dengan bangunan pawayan. Harapan kita, insya-Allah dia dapat memeriahkan lagi aktiviti di peringkat kampung, di peringkat masjid, di peringkat mukim, dan mereka merasakan ada suatu tarikh yang kita akan adakan setiap tahun yang akan dinantikan. Jadi kita nak aktiviti ini berterusan dan juga besar daripada masa ke semasa daripada segi sizing. Kalau anak tengok tadi, nampak yang ada atas stage tu kebanyakan senior-senior. Yang kita mahukan juga golongan-golongan muda. Kita pernah buat nasyid mahaban sempena Maulidul Rasul di peringkat universiti. Kita ramai bawa anak-anak daripada USAS. Itu sebenarnya yang kita mahu, supaya ada golongan-golongan muda juga yang mengambil bahagian. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah mengingati dan juga untuk menunjukkan cinta sayang kita, rindu kita kepada Rasulullah.